Okey hampa, hari ni saya berada di Damiros Break KPJ Pedak. Hampa nak tahu sekarang ni kami tengah ada produk baru iaitu cake ni kan. So hari ni kita nak kacau staff marketing kita, tengok dia busy sangat syuting kan. Mari kita kacau dia tengok. Hey, busy nampak. Ni tahu tak kita ada produk baru ni. Cake baru ni. Ni try rasa kita punya tiramisu. Boleh Sat. Tengok dia rasa tengok apa nak. Macam sedap Sedap rasa lah, sedap. Okey. Okey, rasa. Ni kalau kaduk-kaduk pun boleh makan je. Okay, macam mana rasa dia? Describe sikit depa. Dia punya tiramisu ni tak pahit langsung, dia pahit sikit je. Dia tak. Kayaknya kalau siapa yang macam suka makan tiramisu tapi tak mau pahit-pahit, ambil yang ni sebab dia memang rasa cheese dia, roti dia semua rasa. Dia punya tiramisu pun sangat sedap, tengok ni. Banyak. So rate bagi berapa? Kalau saya per 10 9 per 10. Sebab saya memang suka tiramisu. Okey, hampa dah dengar dia punya review sini jujur tak bohong ni, first time rasa. So hampa yang mana peminat tiramisu, lekas grab dekat Damiros Break di 9 outlet tau. Okey.